Sumpah, aku rasa nak nangis tengok kawan aku ni kena bash depan orang ramai masa kenduri tadi. Sebab dia kerja rider je. Dia sampai kenduri tu muka barai gila sebab baru habis shift. Tengah sedap semua orang makan, ada seorang makcik ni start bandingkan anak dia yang kerja office besar dengan kawan aku ni. Makcik tu cakap depan semua orang, kerja rider ni tak ada future dan cuma memalukan keluarga je. Kawan aku masa tu tunduk je, senyum je, langsung tak balas sepatah pun. Walaupun maruah dia kena pijak-pijak. Aku yang tengok dari jauh ni pun dah nak meletup. Tapi tiba-tiba, mak dia yang dari tadi diam terus bersuara. Mak dia keluarkan plastik besar penuh ubat hospital swasta dengan resip bedah jantung harga berpuluh ribu ringgit. Mak dia cakap suara bergetar gila. Dia bagi tahu semua orang, budak rider ni lah yang bayar semua kos ubat dia tanpa bising sikit pun. Meja makan terus sunyi gila. Makcik belagak tadi terus terdiam muka pucat habis. Rupa-rupanya, budak yang kena hina itulah yang paling hero dalam diam sebab dia sanggup berhabis segalanya demi nyawa mak dia sendiri.